Tahukah anda, ramai orang ingat hijrah ni hanya tentang tempat berpindah. Sebenarnya hijrah yang paling sukar adalah berpindah daripada versi lama diri kita. Nabi Muhammad SAW berhijrah bukan sekadar meninggalkan Makkah ke Madinah. Beliau mengajar kita bahawa perubahan memerlukan keberanian dan tindakan. Hari ini, mungkin hijrah kita bukan merentas padang pasir. Mungkin hijrah kita adalah meninggalkan sikap suka bertangguh, menjaga solat, mengawal kemarahan atau memperbaiki hubungan dengan keluarga. Sepenuh makna hijrah esok, jangan tanya, apa azam tahun ini? Tetapi tanyalah, apakah satu perkara yang aku boleh tinggalkan hari ini untuk menjadi insan yang lebih baik esok? Kerana hijrah sebenar bermula dengan satu langkah kecil. Selamat ma'al hijrah 1448 Hijrah.